Saya ingin memaklumkan bahawa operasi mencari pesawat MH370 masih berterusan pada saat ini. Peringkat pertama operasi mencari, di mana kita telah memberi tumpuan kepada kawasan di mana signal terakhir daripada pesawat tersebut telah diterima, telah pun dilakukan, namun setakat ini tidak dapat dikesan apa-apa. Dan oleh itu, setelah saya berbincang hari ini bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pemangku, Menteri Pengangkutan dan ketua-ketua agensi-agensi kerajaan, maka kita telah mengambil keputusan untuk memperluaskan kawasan mencari. Dan untuk tujuan ini kita telah menambah bilangan aset yang kita kerahkan kepada kawasan mencari, di mana dari segi bilangan pesawat jumlahnya 15, terdiri daripada 4 C130, 1 CN235, 4 EC725, 1 Beechcraft, 1 King Air. Ini yang tadi itu aset-aset UDM, 2 Bombardier, kapal terbang Bombardier kepunyaan APMM, dan 2 helikopter Agusta. Dari segi bilangan kapal pula, 6 buah kapal TLDM dan 3 kapal APMM telah kita kerah untuk operasi mencari. Untuk memberi impak yang lebih bermakna kepada operasi tersebut, kita merasakan kerjasama dengan negara-negara tertentu amat perlu dilakukan. Oleh itu, kita telah mendapat persetujuan negara Vietnam akan melakukan operasi di kawasan perairan mereka. Saya telah baru bercakap dengan Perdana Menteri negara China, Li Keqiang. Selain daripada saya menyampaikan takziah kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia kepada beliau kerana 153 daripada penumpang MH370 itu terdiri daripada warga negara China dan 1 dari negara Taiwan. Beliau menyatakan pada saya bahawa negara China akan membantu operasi mencari, dan berharap bahawa kita akan meneruskan kerjasama sehingga apa yang kita harapkan itu berhasil. Amerika Syarikat melalui US Navy-nya bersetuju untuk menghantar pesawat mereka untuk dilibatkan dalam operasi mencari yang kita sedang jalankan. Dan saya petang tadi menerima panggilan daripada Perdana Menteri Singapura, dan Singapura telah menghantar sebuah Charlie C130 untuk membantu operasi mencari. Itulah setakat ini saya tak dapat beri apa-apa maklumat tambahan sebab kita belum kesan apa lagi, dan adalah terlalu awal untuk kita untuk membuat apa dua kesimpulan kerana kita sedang mengkaji ada beberapa teori, tetapi
dia akan Dia minta private yang 3G tu. dia dapat bukti yang boleh dikatakan. Saya juga telah berjumpa sama-sama dengan Timbalan dan Menteri dan Menteri-Menteri lain dengan keluarga yang ada yang lain, keluarga yang terlibat dalam perkara tersebut dan juga mereka yang ataupun anggota-anggota Kapal Terbang pihak MAS memberi tumpuan kepada memberi sokongan emosi kepada keluarga yang terlibat sama ada di sini ataupun di Beijing. Seramai 100 anggota MAS berada di Beijing dan sedang berjalan ke Beijing untuk menemui keluarga-keluarga yang terlibat dan untuk memberi juga pertolongan yang boleh kepada mereka. Okey. Sorry. Ahli keluarga yang kami berkuasa saya satu nak cerita seluas mungkin. Ya. Yang telah dilaporkan yang beberapa batu nautika yang telah disiapkan itu kawasan tersebut itu kita dah boleh katakan habis melakukan operasi mencari tapi tak dapat mengesan apa-apa. 5%. Just to clarify, we have many nationals